langsung diremotkan hingga anggota polis bertahan sesuai. Masuk. Ini adalah projek yang saya katakan pada hari itu. Jadi saya nak awak bertanggungjawab untuk memastikan projek ini berjalan dengan lancar. Projek ini saya nak sebelum 2027 dan seterusnya. Jadi start daripada saya akan bermasa start daripada bulan hadapan. Sehingga waktu yang harus selesai lah. Okey, boleh? Jadi itu saja. Saya harap awak dapat buat dengan baik. Kalau tahu tak, sekarang kan aku tak tahu nak macam mana. Sebab company aku tak tahu lah, dia orang macam dah tak ada job. So company aku sekarang tengah tekanan juga kerja dia lah. Pasal apa ni, nak projek. Korang makan di projek. Projek ni besar. Sebelum tu Bagi aku lah, bagi aku yang ada. mana boleh ni projek dia. Asal lah. Jadinya macam tak lah. Sekarang kan aku tengah ni, bos aku tengah apa ni, bagi tekanan dekat kita orang pekerja sebab company tu tak ada projek langsung. So, rezeki dah ada kat sini, elok lah aku ambil bagi aku. Boleh buat dia ni. Aku buat dulu Kita murah. Weh, bagi aku je lah projek tu. Apa yang aku dapat? Setuju tak? Setuju? Masuk. Ya, ada apa? Saya ada benda nak beritahu. Saya ada bukti yang pekerja NIS dia bersalaman dengan syarikat lain untuk bertukar projek. Pekerja saya? Ya. Pekerja saya mesti yang baik. Mesti takkan buat benda macam tu. Saya ada bukti NIS. Kita rasa Mana dia orang ni? ada yang mengadu kat saya yang awak terima rasuah daripada seseorang untuk diberikan projek tersebut kepada dia. Bukti? Boleh jadi ni AI. Betul? AI? AI acik kau. Awak sekarang macam mana? Zaman sekarang ni kan, semua guna teknologi. So, tak mustahil lah kalau benda-benda macam ni orang boleh buat. Orang boleh hitung. Saya nak benda ni lagi bersyara. Faham? Saya tak kisah ini AI ke, AI ke, apa ke. Saya nak keadilan. Faham? Projek ni susah saya fikir. Awak boleh bagi macam tu je. Ini projek bapak awak. Sana dia weh, dia ganteng ni. Apa yang kau rasa agak-agak ni yang buat report ni? Hello.
Aku nak korang dua datang sini. Sekarang juga. So, buat apa lah ni? Mana peserta projek? Aku tak nak korang berdua dibaik dengan projek buka. Jadi, kat sini je. Korang dua boleh tak? Dah sebab Brandon mengurangkan hal apa awak sendiri rasa projek ini akan tidak berlangsung dengan apa yang saya nak. Baik. Katakan tidak pada rasuah kerana rasuah membawa padam.